Hai guys, okay, hari ni Tasha nak share skincare routine Tasha sebelum tidur. So skincare yang Tasha guna ialah Yaki. Tasha suka sangat skincare ni sebab kawan-kawan Tasha pun guna Yaki ni juga. Yaki ni dia tak ada kandungan alkohol, wangian dan juga heavy metal. So dia selamat untuk digunakan. Okay, so ada 3 benda yang Tasha guna. Sebelum Tasha start pakai semua ni, Tasha akan bersihkan muka dulu. So jom kita cuci muka dulu. Okay, after dah selesai dah cuci muka, so Tasha akan guna satu serum ni iaitu Yaki HA Essence. Serum ni dia boleh bantu korang untuk hydratekan korang punya kulit muka. Serum ni juga dia boleh repair kulit kering dan juga aging skin. So bila Tasha apply je serum ni, dia akan rasa sejuk je dekat muka. Okay, after Tasha dah pakai serum tu, Tasha akan pakai gel ni iaitu Yaki Skin Barrier Repairing Gel. Gel ni banyak sangat benefit dia tau. Dia boleh bantu korang yang ada masalah kulit senang peel, kulit merah atau macam Tasha ni. Kalau kulit Tasha rasa gatal je, Tasha akan gunakan gel ni and dia akan repair balik kulit Tasha dan akan segarkan kulit Tasha. And kulit sensitif macam kulit Tasha pun boleh guna gel ni sebab tekstur dia yang sangat ringan dan watery. So bila kita apply dekat muka, dia cepat sangat absorb. And the best part is Tasha suka bila Tasha apply je, kulit Tasha akan jadi rasa sangat lembut. Oh, baby pun boleh pakai tau sebab gel ni sangat selamat untuk digunakan. Okay, after dah pakai gel ni, Tasha akan pakai repairing mask ni. So, dia ni sangat bagus sebab dia boleh lembapkan kulit and dia boleh repair damage skin. Okay, Tasha akan pakai mask ni. Okay, Tasha dah pun siap apply semua skincare Tasha ni. So, sekarang masanya untuk Tasha tidur. And tips yang penting untuk penjagaan kulit ialah dapatkan tidur yang cukup. So, I nak baring ni. And korang kalau nak try Yaki Skin Barrier ni, korang boleh pergi ke Instagram Yaki ataupun dekat Shopee. Good night guys!